Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat. Okey, ini adalah time frame H4. Kita nak buat diagram, okey. Untuk tu yang apa perlu kita buat, yang pertama kita ambil ni. Okey. Takkan garisan dulu, kita buat dia punya structure . Marking juga mid baby H4. Okey. Selepas itu ambil horizontal line. Ini adalah structure saja ya. Cara saya lah untuk saya buat diagram. Yang ini adalah extreme by. Tulis di sini extreme. Extreme. Extreme by. Okey. Yang ini adalah TP wajib. TP wajib. Okey, yang ini pula MHB. Ni garisan MHB ya. Ni garisan bercantum, maluh bercantum, maluh H4 bercantum adalah garisan MHB H4. Tapi sekiranya market terus ke bawah, BO garisan yang ini, maknanya MHB ini terbatal ya. Dia akan membuat junam ke bawah. Okey, yang ini kita marking siap ya. Okey, yang ini untuk garisan MHB. MHB. Market hilang volume. Okey. Okey, selepas MHB, market akan membuat rebuy di sini ya. Akan membuat signal sisa H4. Okey. Itu saja ya untuk hari ini pada 31 Disember, hari Rabu. Sekat itu saja diagram saya. Jangan lupa ikuti saya dalam channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.